Hey subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Farid Sunuri Motovlog. So untuk video kali ni kita masih lagi bersama dengan Honda NX 500. Dan kenapa nama dia NX? Adalah disebabkan new adventure. Okay, so ramai yang akan mempersoalkan tentang motor ni. Apa sebenarnya kan kita rasa bawa motor ni, apa ke bestnya, apa yang tak seronoknya kan. Selalunya orang mesti bertanyakan tentang soalan di mana motor ni sesuai ataupun tidak untuk kita bawa ke dia sebagai daily use. Dan personally lah, bagi aku motor ni memang sangat bagus lah untuk kita bawa dia sebagai daily usage kan. Untuk kita, apa orang cakap, macam yalah, bawa harian. Sebab motor ni dia tak berat. Dan kemudiannya dia, apa orang cakap tu, tak susah lah. Bila tak berat ni kau senang nak bawa apa semua kan. Dan juga minyak dia agak jimat lah. Bagi aku memang jimat lah. Kalau kau tak apa-apa, memang jimat teruk lah. Ini pun dah half tank. So kita dah berjalan jauh dengan motor ni, semua dah touring, dah bagai apa semua, memang jimat lah. Bagi aku untuk consumption fuel punya percentage, motor ni di dalam proses ataupun dibagi di tahap yang terbaik lah. Bagi aku dia di tahap yang bagus. Yes, memang jimat minyak dan sebagainya. Dan ya, ini benda yang aku nak share korang semua. Kau tengok jalan pagi-pagi macam ni, mesti korang nakkan satu motor yang dia macam powerful, tapi dia tak begitu powerful. Sebab motor besar ni berat weh. So kalau macam korang hari-hari commute kan, mesti korang akan rasa lenguh punya. Sebab nak kawal motor besar ni, Allah, penat. Kau setakat jalan KL macam ni, memang mantap lah. Bum 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 bum. Bunyi dia pun best, walaupun stock exhaust. Power dia mari bang, power dia mari. Hari tu ada orang persoalkan, kenapa motor touring nak kena pakai fast throttle response. Kau tengok dia pakai apa? Dia pun pakai fast throttle response. Aku kadang tak faham. Orang kata macam, alah, fast throttle response ni sebab nak pakai untuk racing je, untuk racing purpose, racing use. Bagi aku, kalau akulah, daripada pendapat peribadi aku, mungkin dah lari kot benda tu. Pendapat tu mungkin tak selari kot. Sebab nama pun fast throttle response. Fast throttle response untuk ketindakbalasan cepat. Maknanya dia bertindak cepat. So bagi aku, semua motor boleh pakai. Kenapa nak kena pakai racing purpose kan? Aku je tak faham. Sebab aku nak letakkan basis aku nak pakai ni, aku nak pakai fast throttle response ni, basis aku tu. Yelah, sebab kita kan dah banyak pakai motor-motor orang kan. Jadi kita dapat rasa kan lah, fast throttle ni memang best contoh macam ni kan. Wah, buka sikit je. Wah, dia punya bagi kat tengah. Ni ada polis trafik. Jarang-jarang ada polis trafik. Mungkin hari ni diorang merasakan trafik di KL agak padat. Okay, masuk terus. Masuk terus Mas. Masuk terus. Jangan takut-takut, masuk terus ya. Dan kalau macam ni kan, kita tengok handlebar dia. Handlebar dia tak besar bang. Handlebar dia tak besar. Korang boleh relax santai-santai je bawa. Bagi aku lah, berdasarkan pemandangan aku sekarang dengan motor kat depan, motor Kapcai ni, mungkin lebar biasa, mungkin beza dalam 1 inci ataupun 2 inci macam tu kan. Uncle, cepat sikit Uncle. Uncle Uncle ni bapak serius tu bawa motor. Uncle boleh relax sikit kot. Muka tu jangan serius sangat. Okay Uncle, saya potong Uncle lah. Uncle jangan marah tau, saya potong.
lagi. So nak mencelah dengan motor ni, bagi aku dia punya kesusahan dia tu 5/10 lah. Setengah je susah dia. Berdasarkan pengalaman aku lah, aku dah bawa lagi besar apa semua, lagi susah kan. Bagi aku ni lagi mudah pak. Oh buka dia bagi bang. Dia sebab apa kau tahu tak jam kat sini? Sebab orang nak masuk KL, orang nak masuk pavilion sana tu. Itu punca jam dia. Sebab traffic light kat depan tu. So bila kat sini kan, kau nak masuk kiri tu sekarang, dia jam. Itu je punca dia. Tak percaya kau tengok ni kau tengok. Terus tu kan clear. Kiri ni je yang sangkut. Lepas tu dia orang-orang macam ni kan, last minute nak masuk kiri. Itu lah tu. Nampak tu. Saya baik tak pelanggar dengan LC tu. Wah. Kita cuba fight. R35. Ya. Dia bukan nampak pun dekat side mirror dia tu. Dia cuba fight dengan R35. Tapi ini antara benda yang aku dah perasan lah dekat motor ni. Kalau kau dah masuk gear 6, dia macam lambat sikit lah. Dia nak gigit tu. Nampak? Kau kalau tu tadi delay, dia gigit tapi dia macam macam tu. Bagi aku tu standard lah. Sebab kau dah dekat top gear kan, jadi dia punya ratio torque dia tu dah kurang. So gigi dia tu dah kecil kan. So bila kau nak laju, dia ambil masa lah untuk dia recovery. Kalau gear 1 tu torque tinggi sebab gear dia tu besar. So bila dia nak tarik tu lagi senang. Itu korang kena belajar bab gear ratio ni lah. Itu korang kena belajar. Sebab apa kat gear 6 tu dia kurang sikit torque dia. Kenapa dah laju baru pakai dekat gear 6? Bukannya kita kena starting pakai dekat gear 6 kan. Kita sudah pun selamat sampai di Sebul Jaya. Jadi inilah akhiran penghujungnya video aku. Kita dah sampai office dah. Okay. Sorry bang. Saya potong dulu. Sorry kak. Overall lah, motor ni untuk kegunaan harian macam mana? Okay, untuk aku motor dia tak ada masalah. Daripada segi penunggangan, daripada segi orang kata apa, nak mencelah, nak mencelok tu, kalau kata padat sangat-sangat, contoh macam kita ambil situasi petang lah, kita ambil petang kan, itu mungkin lah bagi aku. Kalau aku tak ada masalah pun. Tapi kalau untuk secara umumnya, mungkin ini first bike korang lah kan. Mungkin ada yang di first bike korang dan akan ada masalah sikit. Sikit. Okay, sikit akan ada sikit masalah. Tapi tak ada masalah besar pun. Boleh je. Cuma kena slow-slow lah. Kena hati-hati. So, dan juga selalu mesti orang tanya kan, motor ni tinggi tak tinggi. Bagi aku, untuk ketinggian aku just nice lah. 170 bagi aku just nice. Tapi kalau kau 16, Azmi bawa jengket lah. Jengket. So boleh je bawa tapi jengket lah. Boleh bawa tapi jengket. Macam tu. So it's no matter issue. Boleh je bawa motor ni. Dia tak tinggi yang melampau lah. Tapi korang yang rendah tu still boleh bawa. Tak ada masalah pun. So that's maybe the one. Dan untuk power bagi aku mencukupi. Dia tak lebih sangat, dia tak kurang sangat. Pada dia sudah cukup lah untuk pergi kerja je bang. Bukan kau nak pergi berlumba, bukan kau nak pergi long distance ke jalan jauh ke apa ke. Untuk pergi kerja, balik kerja, bagi aku dah sangat-sangat cukup lah. 500cc sangat cukup. Motor ni juga
Yang paling penting sekali dia ringan, senang nak bawa. Itu yang paling penting. Wah, hijau. Ini selalu pot aku ni. Hijau. Tolonglah. Allah. Lepas tak lepas. Please lepas. Allah, tak lepas. Tak lepas. So kalau kau tak lepas ni, memang lama lah tunggu. Aduh. Allah Akbar. Okay lah. So apa? Wow. Mantap ZX25R. So itulah dia. Bagi aku power dia dah mencukupi lah. Tak begitu kuat sangat, tak kurang sangat. Dan okay. Bagi aku for the adventure tu ada lah. Kalau kata kita compare lah dengan abang dia Transalp 750, itu bagi aku kalau untuk pakai daily macam dah overpower. African Twin lagi overpower lah. Itu merepek lah. Kalau pakai daily African Twin tu dah merepek lah. Bagi aku merepek lah. Overpower sangat lah. 750 tu bagi aku pun dah overpower lah. Tapi kalau kata korang really like a good bike, a nice bike for daily use, an i500 is the best bike. It's the best bike untuk yang kau bawa relax, tegak, power ada. Kalau 250, kalau kita ambil touring 250 bukan tak okey, tapi dia macam kau akan rasa macam dia under power sikit lah. Ada certain time tu kau akan rasa macam alah, ini kalau kuat sikit mesti best lah. So untuk daily 500 aku rasa dah cukup baik lah. Mantap. Okay, so alright guys, aku rasa sampai situ saja video aku dulu. Dan nanti aku akan sambung lagi insyaAllah untuk next video, next perkongsian. So jumpa korang for the next vlog. Bye bye, peace out, assalamualaikum, ride safe, be safe, bye bye, ciao, peace you.